Salah satu benda yang membuatkan orang malas nak buat konten adalah sebab dia orang punya tripod tu agak susah. Nak kena buka tripod tu, nak kena tarik panjang macam tu. Tapi korang yang malas nak set up tripod, korang kena dapatkan ni. Ini adalah TNWP P1 yang mana tripod ni memang sangat awesome tau. Nak buka kaki dia, korang boleh twist je benda ni and then dia akan terbuka macam tu ha. Tapi untuk nak lagi mudah, korang cuma perlu letak kat atas lantai macam ni dan dia akan terus terbuka. Memang sangat mantap. Tak payah dah korang nak kena kangkang kaki dia. Cuma perlu letak dan dia akan terus terbuka. Nak tutup pula sangat mudah. Korang angkat slowly but surely dia akan tertutup macam ni. So guys, lagi sekali nak buka, letak, dia akan terus terbuka. Nak tutup, angkat, dia terus tertutup. Ada juga satu remote shutter kat sini. Yang mana remote shutter ni kalau korang connectkan dengan korang punya phone yang Android, korang boleh siap control lagi korang punya phone gunakan benda ni. Nak main TikTok, korang boleh scroll gunakan remote shutter ni. Nak tekan like pun boleh juga. Shutter ni pula korang boleh biar kat sini, boleh bawa keluar sejauh 10 meter. Bateri habis, korang perlu cas je menggunakan Type-C. Mudah kan? Oh ya, satu lagi, dekat memegang phone dia ni pula, selain daripada korang boleh jadikan dia melentang macam ni, korang juga boleh jadikan dia tegak macam ni ha. Dan korang juga boleh pusing-pusingkan dia ikut sesuka hati korang. Sebab dia 360 darjah boleh berpusing-pusing. Ikutlah mana yang korang nak, tak ada masalah punya. Ada juga satu call shoe kat atas ni yang korang boleh gantungkan korang punya mikrofon ke, korang punya lampu ke. Terpulang lah apa benda yang korang nak. Dan dia boleh panjang sehingga 1.7 meter. Sangat panjang, lagi tinggi, lagi panjang daripada ketinggian aku. So guys, apa lagi tripod hentak daripada TNW ni korang kena dapatkan. Ingat nak buka, letak, nak tutup, angkat, tak ada masalah.